Hai guys. So hari ni saya nak kemas beg saya. Actually dalam beg ni saya nak letak kunci rumah. Ya Allah, berkepan ni bilik! Jangan tengok! Kakak I belikan I beg KRU, baju KRU. Malam ni di konsert KRU. So dia beli kat I. Oh man, so cute. I bersepah. So this one is this bag. Oh my god, so nice though. Oh my god, I love Sometimes so much because dia pernah bagi I free yang this one. Tapi I suka gila, comfort gila yang ni. I pernah beli kat Shopee and then the bag is dengar tu vibrate phone. Kakak tiri I dah call dah push rank. Push my phone. So I dah on the way nak pergi. I dah bring semua. So I dah on the way nak pergi. Lupa nak kunci pintu. Kan lagi kan perompak masuk kan tersesat lah rumah ni. Okay, bye. So kita nak masukkan kereta. Sekejap saya lagi konsert KRU. Day 4. Hantar je ya, sampai mana? Sampai mana? Berapa? Hai. Hai. Saya pakai beg Omar bagi tadi. Ha? Wah, tengok bag. Saya dapat free ni. How much that bag? Saya tahu. RM6. Senang ni nak beli kebahagiaan dekat korang. RM6 je. 2 kali orang meninggal kita baru tahu. Tadi ada band jenazah. Ikut tak? Nak pergi hantar barang ni, tak barang tinggal lah. Ha? Barang apa? Kompartmen tu baju. Tak payahlah, best minggu depan jumpa. We have here. Mungkin negatif. Kat sini ada sayur, Tommy curry. Tommy curry here. Ada lemping guys, it's lemping, puntat. This one is puntat. Wow, it's bihun. Wow, we have fish. Weh, lama gila weh. Edwin dah pancing weh, tak habis lagi ni pancing. Adik! Adik dah baik ke? Dia dah mengatur sangat. Apa ni? Mana nak potong kek dekat? Nak? Lampu tak? Cantiklah baju. Oh ni BO lah, ni baju BO. Ni hari tu kita nak beli tu. Sampai lupa bawa baju. Lampu, ni lampu romantik. Mana hijam tadi? How the taste? Kau makan apa? Makan sayur liat je guys. Oh, I see. Hijam. Hijau mana ada? Ada datang dah. Kan dia dekat sini. Lah, cari hijau rupanya. Dia WhatsApp ni. Ya. Siapa? Kau dah sampai. Siapa? Nipu yang ada. Nampak tengok Ian, dia tengok Amazon Prime. Yang ini ada. Serius ah? Ya. Bukan. Apa nama dia ni? Perasa apa? Caramel. Pada jalan lah ya Syida. Ini bang. Macam tu ke letaknya? Macam mana? Betul lah ni, cak lah. Betul lah ni. Betul lah. Belajar nak buat air. Macam tak ada mood lah. So ini tempat belajar je. Pelik lah. Ini tempat belajar dia. It's quite good lah. Cantik kan tempat ni.
buat belajar. Tu dia. Belajar usut. Kenapa tak ada mood lah? Lambat. Hello, kita orang di majlis. Apa suruh duduk kat hostel pelik ni? Kenapa duduk hostel pelik? Nak berjaya kena. Elok je Cik Omar berjaya kat? Cuma dua kenal. Oh ya ke? What the hell? Lepas tu apa yang terjadi? Jadi dia cakap, "Weh, aku suka dia." Tu makcik aku siap je kat dia. Ya, setiap kali gambar aku Cik Omar tadi. Berapa ringgit tadi? Dekat 40 kan? Ha, 40 semata-mata untuk kau. Ya. Kau hantar ke sini bawa 40. Tak ada duit. Tak apalah. Tak ada duit pada muka ni kan? Cakap. Cakap lah pada muka. Pada muka. Pada muka. Ibu. Mana kau? Nak try She's kakak kena melepasi Cik Omar tu. Berapa? Kalau handsome macam Cik Omar boleh lah. Tak ada je. Tak ada. Kencang, kencang, kencang. Ada duit tak? Ada duit tak? Saya muntah sekejap. Okay. Okay Syifa. So ada dekat rumah dah. So I dah balik daripada my family punya gathering tadi. And then bila I tak kemas lagi, so I nak kena kemas bilik dulu. And then after that I akan tidur. So I nak beritahu I ada gunting rambut. Nampak? Instrument. Ada je tak nak beritahu. Okay lah guys, so this is my vlog. So I'm really sorry if boring, but I'm trying my best to be entertained in the YouTube. But I love you guys so much. Bye.